Bapa kalau laki-laki takut ke bini. Kalau dia nak nikah kena minta keinginan daripadanya ke tidak? Ni. Bahawa mana seorang tanya, kalau bak takut bini ni bukan kata mu ustaz pun takut. Faham tak lagi? Maulana takut lagi ke bini dia. Pernah saya jumpa ketua polis negeri, tak mahu kabar negeri mana. Dia kata ustaz ada ayat-ayat sikit, dia bagi lembut sikit bini, kata bekeng sangat. Ketua polis. 2 dah pistol dia. Takut lagi dia. Bang, sebab apa? Sebab Allah jadikan orang laki-laki ni menang jasmani. Faham tak? Dia menang jasmani, tangan menang laki-laki, tenaga menang laki-laki, jenis akad berat menang laki-laki. Nak? Tapi orang perempuan Allah beri dia menang lidah. Sebab tu pertandingan lain semua mesti asing laki-laki, perempuan, suku. Hanya satu je pertandingan yang campur laki puang, pertandingan pidato. Kerana hanya guna mulut. Dan kebanyakan juaranya adalah perempuan. Faham lagi? Yang sebenarnya orang laki-laki bukan takut sangat, malah nak tengok kegilaannya tu. Bang, bak dan dia ngamuk, dia tidak timbang. Macam orang lelaki dia timbang. Kalau kita bertegang leher dengan bini kita di luar dekat kereta, tiba-tiba jiran kita balik, kita akan masuk dalam rumah rasa segang, betul tak? Tu orang laki-laki ada timbang lagi. Masuk dalam orang dengar orang. Bini jawab, biar dengar tu orang puang. Ada jadi kita bukan takut sangat, malah nak puasa. Betul tak? Hak takut sangat tu pelik benar, seorang dua je ada, tapi banyak kan malah nak puasa. Tidak peduli kau orang. Kita tegur dia tu pun dia marah. Awak ni duduk cakap haji orang tak baik. Awak tak dengar ustaz duduk ngajarlah tali basing. Kata tak baik ngupak. Faham? Dia cakap awak seorang baik. Jawab gitu. Orang lelaki ada jawab gitu? Ada. Orang dia mulut gitu. Itulah. Bukan orang takut, malah nak layan. Awak ni bila saya nasihat awak kata gitu. Saya ni suami awak. Kau orang, awak dah dengar sama orang ngajar kalau deraka suami tak bau syurga, dah awak sangat masuk syurga. Dah lah kita panasan dah gini ambil menang awak Alah yang baik aku pergi minum air. Kejar, padahal kita tak boleh balah, tak boleh jadi panjang, tak boleh jadi banyak dosa dia. Betul tak? Kita pergi minum air, kejar kat motor, lari, alah. Dia pergi sorok pula. Faham? Dalam kita nak sampai di kedai kopi tu, beratah mesti. Keting. Nak buka serung. Lagi. Betul tak? Tu. Kenapa? Kerana Nabi kata akalnya kurang. Bukan tak ada akal. Faham lagi? Dan agamanya kurang. Ketika haid tidak puasa, ketika nifas tidak semayang. Faham lagi? Ya gomor itu. Batu ni ramai-ramai ni bukan takut, malah puasa. Dan yang ngamuk tak peduli jerang tak jerang. Dia kau suka orang mari tengok amal. Betul tak? Kerana dia dah masuk seh, tak seh mau. Faham lagi? Jadi bukan takut. Dan kita nak kahwin tak mau jadi marah, kahwin selepas dia meninggal dunia. Okey? Memang batu nisan dia senyap, tak kata apa. Lagi dia hidup mu tak sah. Tahu tak? Tengah nazak kawin tu bangun congok dengar mu nak nikah. Marah, tapi bukan apa hak badak ni betul jemalah hak nu. Apa benda ni? Hak badak.